Hadis riwayat Imam Abu Daud. 4 golongan ini surga rindu pula pada mereka. Ada setengah orang dalam dunia, surga yang rindu nak jumpa dia. Ada. Ini orang special sajalah. Kita semua rindu nak dapat surga. Tapi rupanya ada di kalangan kita, surga rindu nak jumpa dia. Siapa golongan orang yang surga rindu sangat nak jumpa dia? Nabi sebut, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu nak jumpa 4 orang. Pertama, talil Quran, orang yang pandai baca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang jaga mulut ada insurans. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka belanja orang makan. Dan orang yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang teruja nak menyambut puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. 4 golongan ini surga rindu pula pada mereka. Ada setengah orang dalam dunia, surga yang rindu nak jumpa dia. Ada.